pada hari-hari yang paling mulia di dunia dan semulia-mulia hari ketaatan, Allah menjadikan amalan yang paling disukainya adalah mengingatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang lebih baik di sisi Allah dan tiada amalan yang lebih disukainya daripada hari-hari ini, hari-hari 10. Maka perbanyakkanlah pujian, tahlil dan takbir. Tahmid itu dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan tahlil adalah dengan berkata La ilaha illallah, dan takbir adalah dengan berkata Allahu Akbar. Amalan tiada keletihan dan perbelanjaan. Gerakkan lidahmu dengan takbir, tahlil dan tahmid. Hari-hari ini lebih mulia daripada 10 hari terakhir Ramadan. Jika kamu ingin mendekatkan diri kepada Allah, pintu sentiasa terbuka. Jangan lupa untuk melanggan saluran YouTube kami dan berkongsi video kami melalui media sosial yang berbagai, menyebarkan kebaikan dan mendapatkan ganjaran kerana penunjuk kebaikan sama pahala seperti pelakunya.